Sebelum kita pergi melangkah ke persoalan utama, untuk kita membina kekuatan ummah ini, kita memerlukan satu anjakan yang baru. Kita lupakanlah apa yang telah berlaku yang lepas, tetapi hari ini kita memerlukan anjakan yang baru untuk membina kekuatan ummah ini. Jadi saya minta yang berbahagia Datuk Seri untuk mengulas sebagai panelis yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Yang dimuliakan dan dihormati pertama sekali iaitu Tuan Moderator Datuk Dr. Azizan, ahli panel yang tadi dah disebut nama mereka, dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam keadaan hujan yang begini lebat. Tapi kita tadi dimaklumkan bahawa panel ada forum kita ni disebarkan ke seluruh negara lah. Kena melalui, kita tahulah zaman sekarang ni kita zaman global ya, kita boleh cakap sini di seluruh dunia boleh dengar. Tapi sekurang-kurang kita dengar di seluruh negara dulu. Tajuk kita yang dibincangkan ini ialah tadi bina kekuatan ummah. Jadi 3 perkataan ni, bina kekuatan ummah. Jadi sebagai mukadimah ni saya nak sebut dulu lah, bina tu dikaitkan dengan bangunan. Lazim ialah building, mana bina tu membina, dikaitkan dengan bangunan. Kekuatan tu memang dikaitkan, kita tahulah lawannya lemah. Kekuatan tu ialah dengan sebab kekuatan itulah kita boleh tegak ya. Bangunan pembinaan tu kalau dia tak kuat, konkrit dia dan segala ikatan bangunan tu dia akan sudah roboh. Negara umat di sini dalam pengertian asal yang luas dikaitkan sebab ini perkataan umat ini ada di dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Ada banyak kali disebut, tetapi yang diadreskan atau yang ditujukan kepada manusia dan kepada Rasul masa diturunkan Quran ni dengan disebut ganti nama makna kamu ya, kamu itu ganti nama, kita kata yang berhadapan, kita katakan ada 2 tempat dalam Quran. Secara ringkas saya sebutlah, satu di dalam surah dipanggil surah Al-Mu'minun, makna orang-orang yang beriman, ayat 51. Yang keduanya dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu, tapi kalau itu surah itu Al-Anbiya dululah, bukan Al-Mu'minun. Al-Anbiya ayat 92 kata saya. Dan ayat ini bunyinya hampir sama lah, yaitu firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Maksud ringkasnya, sesungguhnya umat kamu itu diadreskan begitu kepada Nabi dan kepada orang Islam sendiri lah, orang bukan Islam saja, semua manusia yang diturun Nabi. Sebab Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk seluruh manusia, untuk membawa rahmat kepada semua makhluk, bukan manusia saja. Sebab Islam itu agama dipanggil rahmatan lil alamin. Ya, maka anak kata ini sesungguhnya umat kamu, yaitu ummah yang satu. Dia kata ummatan wahidah. Wa ana rabbukum. Aku ni lah, Allah yang kata ni, Tuhan kamu. Kita semua manusia di Malaysia, di dunia ni beragama percaya ada Tuhan kan, Rabb dipanggil. Fa'budun, dia kata fattaqun, kamu naklah makna ikut perintah aku lah. Apa yang aku suruh kamu buat, apa yang aku larang kamu tinggal. Itu ringkasannya. Satu lagi ayatnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum, sama, cuma hujungnya fa'budun, hendaklah mu sembah aku.
Jadi apa poin yang saya letakkan di sini, memang ayat ini ditujukan asalnya kepada seluruh manusia, tetapi oleh kerana tidak seluruh manusia lah akan menerima hanya satu agama di dunia ini, namun Islam mengajarkan walaupun bukan masuk golongan orang yang beriman, tetapi oleh kerana Islamnya agama untuk seluruh manusia dan seluruh alam ini makhluk Allah, maka bermaknanya apabila Allah mengatakan ini ummah yang satu, maknanya manusia ni hendaklah seluruh dunia ni seboleh-bolehnya lah. Kalau tak seluruh dunia pun seluruh negara atau seluruh benua, paling kecil seluruh negara. Jadi saya nak bercakap kita ni ummah dalam konteks negara. Negara ni Malaysia. Malaysia ni pula dalam perlembagaan sememangnya memperuntukkan dalam peruntukan perkara pasal 3 ya, perkara 3 perlembagaan kita menyebutkan Islam agama persekutuan Malaysia. Itu. Agama lain tu dibenarkan dianut oleh pengikut-pengikutnya. Jadi dalam konteks inilah maka bila dibangkitkan tadi soal kekuatan, bina kekuatan ummah ni, artinya seluruh negara ni nak jadi kuat, rakyatnya dan pemimpinnya pertama mestilah bersatu padu. Itu dia. Tapi kita sebagai sebuah negara demokrasi, memanglah berbagai-bagai parti ini dan demokrasi ya untuk memerintah negara ni. Tapi mestilah maknanya mana parti politik pun dalam negara Malaysia ni yang tertakluk kepada perlembagaan negara ini. Sebab itulah apabila seseorang ahli Dewan Rakyat dilantik, dia mengangkat sumpah ya, di parlimen lah di sana, nyatakan di hadapan Pertuan Agong dia mempertahankan perlembagaan negara. Dalam konteks negeri dia mempertahankan perlembagaan negeri. Tak kiralah parti mana pun ya. Sebabnya bila dia mentaati, mematuhi perlembagaan perlembagaan negara kita ini menjamin kebebasan rakyat ini untuk hidup aman dan sejahtera. Jadi nak dapat aman sejahtera di negara kita ini, maka kenalah diperkuatkan, diperkukuhkan apa yang disebutkan tadi ummah dalam konteks Malaysia ni, yakni warga dan negara Malaysia ni dengan pimpinannya. Dan konteks itulah kita nak bincang. Kalau kita bercakap seluruh dunia ni, itu lagi luas lah. Tapi hari ini kita bercakap dalam konteks negara kita. Pertama, untuk menjadi ummah yang kuat, maka mestilah kita sentiasa berada dalam kedamaian, keselamatan, keamanan. Itu ya. Untuk membolehkan kita mendapat keamanan, kesejahteraan, kita hendaklah bersatu padu. Sebab itu hari ini anjuran perpaduan tadi, Sekretariat Perpaduan tu memang tepatlah bila kita membincangkan perkara ni. Kita mahu rakyat bersatu padu, parti-parti politik pun walau kerajaan ke, pembangkang ke, atau yang duduk tengah-tengah ke, mesti semuanya berasaskan kepada semangat perpaduan, bukan perseteruan, bukan permusuhan, bukan perbalahan. Jadi sekadar itu dulu sebagai mukadimah. Sempat meneliti beberapa komen yang ada dalam laman Facebook ni. Saya ambil lah satu soalan. Sebenarnya ada netizen yang mengata sebenarnya kita yang ada di atas pentas ni yang keliru. Itu bukanlah satu fatwa, itu hanyalah ucapan. Apa yang dilontarkan oleh Presiden PAS adalah ucapan, bukan fatwa. Dan apa yang dilontarkan oleh arwah Tok Guru Ni Aziz itu pun bukan fatwa, itu adalah ucapan. Saya nak tanya kepada Datuk Sri Ustaz Ahmad Awang. Dalam banyak-banyak perkara, pengikut-pengikut yang terlalu taksub ini, mereka memberi pelbagai alasan dan andaian untuk mengubah sesuatu itu, mengubah keadaan dan sifat sesuatu kenyataan itu. Bila kita tanya, bila kita kaji, mengapa mereka sering pandai bertakiyah dalam hal ini? Antaranya ialah mereka katakan ini adalah strategi untuk mencapai kemenangan. Kalau kita tanya di kalangan banyak penyokong-penyokong yang agak taksub, mereka mengatakan ini adalah satu strategi. Soalannya, apakah strategi ini bercanggah dengan apa yang kita katakan matlamat tidak menghalalkan cara? Silakan, Ustaz. Terima kasih. Cuma sedikit dulu saya nak tambah pasal ulasan fatwa tadi tu ya. Memanglah sebenarnya kalau dari segi istilah
yang rasmi bila dikata fatwa dalam konteks negara kita ni, iaitu apa-apa yang telah diputuskan oleh majlis fatwa yang dilantik di tiap negeri oleh raja lah, tuanku yang merintah, itu di peringkat negeri lah. Dia ada jawatankuasa memutuskan sesuatu perkara hukum yang memang dah sebelum itu tak ada hukum dia dalam Quran, hadis sebenarnya. Kalau dah ada, tak boleh dia buat fatwa dah. Fatwa ni ialah makna hukum dalam perkara-perkara yang timbul baru, yang dahulu tak ada zaman Rasulullah dan tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Itu istilah asal. Tetapi fatwa juga secara umum bermaksud apa juga pandangan mengenai hukum hakam syarak yang diberikan oleh seseorang itu, di mana perkara yang saya katakan tak ada tersebut di dalam Quran atau hadis Nabi mengenai perkara tersebut. Itu juga disebut secara umum sebagai fatwa dalam bahasa Arab. Sebab itu disebut dalam kitab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia di Madinah, ya. Dia baru umur 13 tahun, ya. 13 tahun sudah dianggap sebagai mufti. Tapi dia bukan dilantik oleh siapa, tapi kerana dia seorang berilmu, orang bertanya, ada yang lebih tua daripada dia, ada juga. Maka disebut memberi fatwa. Ini memberi pandangan hukum hakam yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada hukum itu sebelumnya disebut sama ada oleh ulama terdahulu ataupun tadi di dalam Al-Quran Sunnah. Itu sedikitnya. Jadi hari ini bila pemimpin politik seperti presiden parti Islam dia membuat suatu perkara yang berkait dengan hukum. Kalau dia pandangan secara umum tu, itu bukan dia katakan, tapi ini hukum, dia kata wajib tadi kan, haram misalnya, itu menyatakan hukum. Maka dalam secara umum dipanggil fatwa lah, tapi tidaklah diiktiraf oleh pihak pemerintah, oleh kerajaan di negeri ke atau di peringkat pusat. Di peringkat pusat ni dia sebenarnya ada majlis muzakarah fatwa yang di bawah Majlis Kebangsaan dalam agama Islam. Saya pun pernah duduk sebagai ex officio lah, saya jadi pengarah ketika itu, ya. Jadi itu sedikit. Balik kepada apa yang dibangkitkan oleh Datuk Moderator bersabit dengan strategi tadi. Ini pun dia kata fatwa lah ni. Dia memberi fatwa kerana kita sebuah parti politik ini wajib berjuang ni untuk mendapat kuasa. Kuasa itu maknanya memerintah. Untuk dapat kuasa memerintah ni kita kena memenangi sama ada pilihan raya persekutuan ataupun parlimen ataupun negeri. Maka dia menghukum tadilah, menghukum kata jadi wajib mengundi ni. Kalau kiranya tersenarai untuk pergi ke Mekah pun utama yang dulu. Sebab dia kata ini lebih utama. Kerana ada ulama mereka juga yang mengatakan kalau kedua-dua perkara ni yang bertembung dua perkara wajib, maka ambil yang utama. Dia mengatakan ini lebih utama. Padahal seperti kata Datuk Ira tadi tu, kita tahu dah maknanya antara fardu ain dan fardu kifayah. Maka bila bertemu diutamakan fardu kifayah, pasal itu kepada peribadi. Dalam konteks strategi ni bukan hal mengenai hukum fatwa atau dikatakan pandangan yang dianggap sebagai fatwa oleh masyarakat tadi itu, bukan hanya dalam perkara pilihan raya, dalam perkara tadi mengundi ni, dalam perkara-perkara yang berbagai-bagai mereka sentiasa, umpamanya dia pakatan lah, dia nak berpakat dengan parti lain, ya, yang sebelumnya dia menentang habis-habisan, malah dia menuduh parti itu adalah kafir atau parti itu memanglah kita kena menyeleweng. Tapi dia berpakat kemudian untuk mendapat kemenangan dalam pilihan raya, dia kata itulah strategi. Sehingga dalam perkara-perkara melapaskan perkataan-perkataan yang bercanggah yang dilarang oleh agama pun dianggap itu sebagai strategi. Umpamanya seperti disebut oleh Datuk Ira tadi, ya, memaki hamun, mengutuk sebagainya lawan, dia kata itu strategi untuk kita memburuk-burukkan orang tu. Jadi perkara-perkara yang dilarang, strategi ini ialah maknanya kaedah macam mana kita nak melakukan sesuatu tindakan bagi mencapai satu tujuan. Tapi di dalam kaedah Islam ni, dia kata al-ghayah la tubarriru al-wasilah la tubarriru al-ghayah, ya. Itu dah, ya.
maknanya the end justify the mean. Itu yang dilarang Islam. Matlamat menghalalkan cara, ini tidak dibenarkan Islam. Matlamatnya dia nak menang. Cara nak menang bila hari itu, ya macam-macam lah. Apa juga walaupun bercanggah dengan nilai-nilai akhlak, dengan hukum agama, dia kata itu strategik. Sehingga mereka mengatakan berbohong pun strategik. Apalagi melakukan apa juga fitnah pun strategik. Sehingga apabila contohnya lah ahli parlimen mereka baru ni yang kalah dalam taman sibil fitnah ya, kena bayar seluruhnya 800,000 lebih ya. Maka mereka pemungut derma mengatakan ini derma jihad. Alasannya kerana sekiranya kalau tak bayar, maka ahli parlimen ini akan kehilangan hak dia sebagai ahli parlimen. Mana gugur ya, sebab dia anggap dia bankrupt bila tak bayar. Maka mempertahankan ahli parlimen ini kekal adalah wajib. Kerana itu wajib menderma jihad. Sehingga duit 800,000 itu diserahkan pada orang yang parti yang mereka anggap musuh terkuat mereka sekarang ni, tapi itu tetap duit itu pergi kepada orang itu, tapi mereka katakan ini adalah strategi. Jadi kesimpulannya, kaedah mengandakwa strategi untuk mencapai suatu perkara tadi tanpa mengambil kira ianya adalah sama ada dibenarkan atau diharuskan ataupun dilarang, bagi mereka tak ada bezanya. Maknanya kalau perlu, sehingga itulah maka mungkin yang kita bimbang, kalau perlu nanti membunuh itu pun strategik. Tapi ugut bunuh itu memang dah biasa dah. Itu pengalaman kami lah. Kami yang meninggalkan ataupun yang terusir daripada parti asal itu kan, darah kami adalah halal. Darah saya antaranya halal. Disebut oleh Presiden ketika itu, keluar pun dalam media, sehingga saya pada mulanya bercadang nak memitindakkan undang-undang, tapi saya fikir tak payahlah, biarlah terpulang saja. Sebab dalam apa ni mesej ni ugutan, kalau tidak balik ke jalan ni, darah kamu ada halal, kamu boleh dibunuh. Ini strategi tadi. Sebab itu sampai hari ini pun sebahagian daripada mereka tu, kalau kita bagi salam dia tak jawab. Pasal strateginya ini orang ni sudah dianggap musuh Islam. Jadi tak boleh ni. Jadi artinya inilah yang merosakkan perpaduan ummah, melemahkan perpaduan ummah, padahal hari-hari atau setiap masa mereka juga mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ataupun dalam ayat lain mana memerintahkan bersatu, kemudian dalam ayat lain itu disebut apa namanya, fatabshalu wa tasabari hukum, ayat pangkat apa? Wala tanaza'u fatabshalu. Jangan berbalah-balahan. Bergaduh. Fatabshalu, nanti kamu kecewa dan hilang kekuatan kamu. Tapi mereka ini sentiasa nak menjatuhkan kekuatan hanya lawan politik mereka, kerana mereka menganggap sajalah parti ini saja atau parti kami ini saja yang benar, yang betul, undi yang lain itu salah. Sebab mereka dah meletakkan parti politik sebagai ad-din, sebagai agama. Inilah strategi yang sangat mengancam perpaduan ummah dan memecah belahkan perpaduan. Inilah yang berlaku di setengah-setengah negara umat Islam, berperang sama sendiri kerana takfir, menuduh puak lawannya adalah kafir atau terkeluar daripada Islam. Jadi inilah bahayanya sebenarnya yang ini diwar-warkan oleh pihak sebelah sana. Islam terancam. Inilah perbuatan mereka, inilah yang mengancam Islam, terutama mempengaruhi generasi-generasi muda yang tak faham Islam ni, yang memang diakui oleh pimpinan mereka. Mereka kata memang sebahagian anak-anak muda ini adalah tidak punya fikiran cerdik atau bodoh, supaya mereka senang untuk memperkudakan dan memperalatkan agama dalam kepentingan politik parti tadi dia. Itu dia. Baik, kalau ada sesiapa yang berhajat nak bertanyakan soalan, dan juga kepada netizen yang nak bertanyakan soalan, boleh tulis di boleh tulis di laman FB yang sedang menayangkan live tadi. InsyaAllah kita akan jawab sebarang persoalan. Kalau ada yang di kalangan ini nak jawab pun boleh. Tapi sebelum itu saya bagi peluang kepada yang berbagi, Ustaz Hamidi. Ustaz Hamidi, kalau kita tengok dalam satu perspektif yang lain,
Antara perkara yang sangat memecah belahkan ummah ini adalah apabila ada pihak yang tak bertanggungjawab cenderung untuk mengakidahkan siasah. Jadi antara parti dan akidah ini dianggap sebagai satu dan dia tidak berbeza. Jadi apa yang keluar pada mulut pemimpin itu adalah satu perkara yang mesti dipatuhi, dan walak ini menjadikan umat kita berpecah-pecah. Saya minta Ustaz tolong jelaskan. Sila. Baik, mengakidahkan siasah, ya. Baik, perkara ni sebenarnya kalau nak kita tengok daripada segi asalnya adalah ini yang saya sebut tadi berkaitan dengan disebut sebagai ghulu ni. Ghulu ni maksudnya dia berlebih-lebihan. Okay, dia berlebih-lebihan. Siasah ya dijadikan sebagai pegangan akidah. Sedangkan sebenarnya kita risau kalau kita mengakidahkan siasah ini, kita kemungkinan akan jatuh ke dalam mensyirikkan ataupun mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara lain. Baik, saya nak sebut berkaitan dengan contohlah kat sini ni tentang strategi. Tadi sebut berkaitan dengan strategi kan. Macam mana orang satu kelompok yang mengatakan tu semua strategi masuknya kat situ tu atas nama strategi, semuanya betul walaupun dia menyalahi akidah, walaupun dia menyalahi akhlak. Okey, baik. Saya kalau kita lihat balik ya, perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah pada tahun ke-6 Hijrah pergi ke Mekah sebab apa? Antaranya apabila Rasulullah bermimpi. Rasulullah bermimpi dengan rasa rindu yang amat sangat terhadap Mekah. Okey, mau pulang ke Mekah, ziarah Baitullah. Ya, ziarah Baitullah, dan untuk mewujudkan, untuk menampilkan mesej yang jelas bahawa Rasulullah pergi itu bukan untuk berperang, baginda pakai ihram lebih awal, ya, hanya beberapa kilometer dari Madinah, atau lebih tepat lagi kita sebut sebagai Bir Ali. Kenapa awal? Sebab nak beritahu ni perisik Quraisy ni ada merata ni. So bagi tahu kata, ya, Rasulullah pergi ni nak beribadah, bukan nak pergi berperang. Okey, satu lagi persoalan yang timbul. Boleh tak Rasulullah berselindung di sebalik ihram? Pakai ihram, lepas tu pergi ke Mekah dan serang Mekah. Boleh. Tapi Rasulullah tak buat disebabkan akhlak itu tadi. Ya, Rasulullah berihram, maksudnya dia tak menggunakan, ni sebenarnya menunggang agama ni. Dia tak menggunakan alasan agama itu tadi. Dia berihram, pergi ke Mekah dan akhirnya serang Mekah. Tak, Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah balik. Rasulullah balik. Walaupun Rasulullah tahu bahawa keputusan untuk balik ke Madinah itu mengecewakan ramai sahabat. Boleh saja. Kan? Tambahan pula orang yang berihram tu dilarang berperang lah. Kan? Tapi kalau katakan atas nama muslihat tadi, kan? Atas nama bahawa semuanya boleh, semuanya halal, ya? Atas nama politik, maka inilah yang menyebabkan agama kita rosak. Ya, Rasulullah balik. Kan? Rasulullah bayar dam, ya, korban, Rasulullah balik. Dia tahu betapa rindunya para sahabat nak balik kampung. 6 tahun dah tak balik, kawan-kawan. Memang rasa rindulah, kan? Tapi Rasulullah tak ambil kesempatan tu. Sebab apa? Sebab yang pertama ihram tu tadi, yang kedua bulan haram. Kalau Rasulullah ambil tindakan yang macam tu, maka akan buruklah nama perjuangan dakwah Islamiah. Yang ini kena jaga. Yang inilah beza antara perjuangan Rasulullah dengan perjuangan orang yang mendakwa bahawa dia parti Islam. Itu besar bezanya. Bukan kecil-kecil. Jadi kita kena hati-hati.
Ya. Kalau nak cerita strategi perang Rasulullah ni, dia ada 6 strategi, tapi saya tak mau sentuh malam ni. Ya, saya tak mau sentuh malam ni. Ya. 6 strategi. Itu baru nama betul strategi lah. Tak adalah yang bukan strategi dinamakan sebagai strategi. Yang itu tu pun satu hal juga lagi kan. Jadi kita kena hati-hati kat sini. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Ustaz Dr. Khairuddin Datakiri, saya nak kita dah nak move forward ke depan. Jadi dalam kerangka negara kita yang berbilang bangsa, kemajmukan daripada awal lagi negara bangsa ini dibina. Jadi bagaimana kita nak mengharungi semua cabaran-cabaran yang sedang melanda kepada negara? Kalau perkara yang boleh memecah belahkan ini tidak cuba kita tangani, rakyat tidak bagi pencerahan yang sebaik-baiknya, kerana ada banyak lagi cabaran-cabaran yang besar yang perlu kita lalui. Silakan doktor. Ya, terima kasih doktor. Perpecahan kalangan umat berlaku bila mana ada pihak yang tak ikut Islam dari sudut hukum. Contoh, tadi doktor tanya soalan mengakidahkan siasah. Yang mengakidahkan siasah adalah Syiah. Menjadi rukun akidah pada Syiah ialah al-imamah. Seorang imam. Itu adalah akidah dalam Syiah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah meletakkan siasah bukan dalam bab akidah, tapi dalam bab fiqh. Dan semua fiqh mesti ada kaitan dengan akidah. Tapi dari sudut pembahagian kaedah, dia bukan akidah, dia adalah fiqh. Dan bila fiqh sifatnya ijtihadi, boleh berbeza, maka berbezalah ahli-ahli siasah, ahli-ahli imamah dari sudut ijtihad yang berbeza. MBA negeri sekian, ijtihad sekian. MB negeri sekian, ijtihad sekian. Perdana Menteri negara sekian, ijtihad sekian. Perdana Menteri negara lain, ijtihad sekian. Kerana dia adalah ijtihad, berbeza. Rencam. Nama pun asiasah. Asiasah bahasa Inggeris sebut politik. Itu politek. Poli pelbagai. Teknik yang pelbagai dalam pengurusan. Dalam bahasa Arab pun asiasah, siasatud dabah, makna menguruskan binatang. Bermaksud al-qiyam bisyai' bima yuslihu, bertindak terhadap sesuatu yang boleh memperelokkan sesuatu itu. Itu tugasan politik. Jadi bila kita mengakidahkan siasah, timbullah kekalutan di kalangan umat. Sedangkan siasah sebahagian perkara fiqh ijtihadi yang boleh berbeza. Bila kita kata siasah itu akidah, maka kita akan wajibkan orang. Sedangkan ada benda yang wajib, ada benda yang sunat yang kita boleh berbeza. Ini adalah punca. Punca kerana faham tadi. Kadang-kadang kita menilai betul dan salah orang pada gelaran. Si A digelar ustaz, si A digelar tuan guru, maka segala bicaranya adalah benar. Walaupun hari ini ramai je ustaz-ustaz jadian. Dia tak mengaji pun, belajar bahasa Arab dipanggil ustaz. Tetapi fiqhnya entah ke mana. Jadi kita tidak melihat pada gelaran, kita melihat kepada bicaranya yang merujuk pada Quran, sunnah, ijma' qiyas, kemudian ada kitab pada fuqaha yang dah ditulis berzaman namanya dalam bab siasah. Bukalah kitab-kitab yang sangat panjang bicaranya. Jadi kita kena betulkan kefahaman umat. Kami di sini bukan untuk mengajak kepada mana-mana orang dan individu, tapi untuk memberi pencerahan. Adapun hak untuk memilih itu hak rakyat. Saya selalu menyeru kepada kepelbagaian, silakan. Saya dulu asal daripada parti Islam Malaysia PAS. Saya sekarang hari ini bersama dengan parti lain. Saya kata silakan parti yang anda pegang, tetapi yang mencantumkan kita akhlak, yang mencantumkan kita ialah syariat, yang mencantumkan kita ialah akidah. Itu sama. Silakan berbeza. Tetapi berbeza itu pada adab dan juga akhlak. Jadi bagi saya, untuk kita menyatukan umat dengan kepelbagaian, sepatutnya pilihan raya seumpama inilah yang menyatukan kita. Bayangkan,
Seluruh Malaysia datang. Saya pun walaupun suruh datang ke sini, tapi urusan pelbagai lah. Makan, memakan, cari durian macam-macam lah kat sini. Tapi yang datang kerana pilihan raya. Tuan-tuan datang kerana pilihan raya. Ramai yang datang seluruh Malaysia. Inilah masa kita bersilaturahim. Mungkin ada anak beranak kita kat sini, kawan-kawan kita kat sini. Ahli-ahli berbeza parti yang jarang jumpa, bertemu di sini. Inilah masanya. Ketika mana hari penamaan calon, kita boleh berkumpul. Nanti hari mengundi kita boleh berkumpul. Berkempilah dengan adab dan akhlak. InsyaAllah, kalau kita jadikan dia platform penyatuan, kita boleh bersatu. Tapi kalau kita jadikan dia platform perpecahan, kita akan berpecah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya nak kutip satu soalan di peringkat awal tadi yang ada seorang netizen lontarkan. Ini saya nak minta Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang untuk menjawab. Mereka bertanya, yang ini oleh kerana terlalu kuat doktrin yang mereka terima daripada pemimpin-pemimpin sebuah parti ni. Mereka kata mereka tak faham bagaimana ustaz-ustaz berdua ni boleh melanggar bai'ah. Kalau dah bai'ah ni dah tak boleh dah nak langgar. Tapi apa yang mengharuskan bai'ah itu dilanggar? Silakan. Baik. Tak tahulah sepanjang saya bermula saya rasmi menjadi ahli parti berkenaan. Saya masih bertugas dalam kerajaan di Jabatan Perdana Menteri, JAKIM sekarang ni. Dulu orang kenal dengan Pusat Islam. Tahun 84. Tak ada bai'ah. Bai'ah ni maksudnya kita berbai'ah. Kalau betul dia kata bai'ah tu macam Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat lah. Bai'ah tu ada suatu perjanjian taat setia yang sekiranya melanggar perjanjian taat setia tu dianggap melakukan satu dosa besar lah. Bahkan boleh sampai dibunuh lah kalau berbai'ah. Tapi di dalam parti ni yang ada bai'ah ni, kalau nak dikata itu bai'ah, mana bersumpah lah, ialah untuk masa menjadi calon pilihan raya ni. Di dalam PAS memang ada, malah di Kelantan satu ketika dulu boleh amalkan bai'ah itulah. Maknanya dia bersumpah berbai'ah, kalau dia menang, pertama bai'ah tidak akan melompat lah. Melompat ke mana-mana parti, sama ada masa menang, lepas menang itulah. Yang keduanya, kalau dia melompat ni kepada parti lain tadi, maka dia akan nak kata talak ya, maka akan jatuh talak lah isteri dia. Kalau dua lah, kalau tiga lah, itu berlaku sudah. Dan saya masa jadi Pesuruhjaya PAS di Ipoh, di Perak masa tu, untuk PRU yang pertama saya jadi Pesuruhjaya tu ialah PRU 19 bukan 19 204 lah, 204, sebab saya jadi Pesuruhjaya PAS Negeri Perak 202 kata silap saya, 2002. Kemudian pilihan raya 204 tu, mana yang masa tu kemenangan kepada BN lah di bawah pimpinan Allahyarham yang baru meninggal baru ni Pak Lah. Itu memang diwajib ke bai'ah. Jadi saya pun serba salah. Saya panggil wakil-wakil ni, ini lapas bai'ah dah yang dah disusun oleh Majlis Syura. Itu tinggal lah kan. Memang dalam tu pasal nak mengikut, kerana wakil daripada Kelantan dia kata kerana bai'ah ni walaupun ada satu saja majoriti PAS di Kelantan tu, tapi macam-macam usaha BN nak jatuhkan tak boleh, untuk sebab dia tak sampai sangkut lompat. Jadi kaedah tu digunakan untuk pilihan raya 204 tu pula. Jadi oleh kerana calon antara di Perak tu daripada 21 calon pilihan raya tu untuk umum itu bagi peringkat negeri, ada seorang calon perempuan. Jadi macam mana nak ubah pasal yang suami menjadi lelaki, maka kalau saya gini-gini sini gini-gini, maka terjatuhlah talak isteri saya atau isteri saya. Ini perempuan, takkan dia boleh jatuh talak suami pula kan? Jadi saya pun bincang, lalu saya panggil suami dia. Jadi akhirnya dia bersetuju, maknanya sekiranya dia melompat gini lebih kurang, maka suami sebaiknya suami akan menceraikan saya. Itu bai'ah. Tapi lain pada pilihan raya ni, kalau jadi sebagai ahli tak ada bai'ah. Istilah saja kali bila mendaftar tu kata bai'ah.
Kalau kata bai'ah pun bukan satu perkara wajib kita masuk mana-mana parti politik. Sebab apa? Sebab parti politik ni dia boleh berubah walaupun atas nama Islam. Sebab saya nak katakan, kalau PAS itu sendiri kan, daripada PAS itu melahirkan Berjasa, melahirkan Hamim, melahirkan kalau sekarang ni Amanah lah, melahirkan lagi ada 4-5 lagi yang sebelum yang tu, makna keluar daripada PAS itu bukan lain, itu pun parti lain yang juga berteraskan Islam. Jadi tak ada, kalau ada soalan tadi kata bai'ah, tidak ada bai'ah sebagai ahli untuk menjadi ahli taat umpamanya sampai bila-bila, sampai mati ke, kecuali bai'ah hanya untuk calon-calon mereka yang bertanding di peringkat parlimen atau negeri. Pun tidak ke seluruh masa tu negeri yang melaksanakannya kerana mereka takut. Tapi itu diputus oleh mesyuarah, cuma diam-diam mereka tak buat. Sebab itu bila timbul isu dibangkitkan di negeri Selangor masa itu, di mana Dr. Hassan Ali menjadi Pesuruhjaya, dia kata kami di dalam parti tak ada masalah, tak ada bimbang ahli adun kami akan lompat sebab kami ada bai'ah. Maka bila timbul perkara itu dalam media, seorang tanya ini tanya, tetapi mereka menyembunyikan, mengatakan, oh tak ada, itu tak betul. Pimpinan mengatakan, artinya tadilah seperti je lah, dia membohong, menafikan benda yang sebenar. Itu dia. Pasal apa? Kalau dia mendedahkan benda itu sebenarnya akan jadi isu besar. Kenapa? Kerana politik boleh menyebabkan rumah tangga berpecah belah atau bercerai, berai dan sebagainya. Sebab itulah bila pimpinan yang dalam amanah sekarang ini dalam tahun kemarin lah, tahun yang 2015 tu ya, lepas Muktamar 2015 tu keluar, maka timbul isu ni. Mereka kata kalau keluar isteri kamu tercerai. 2-3 orang yang bertanding di Kelantan tu yang duduk di Perseka. Tapi bila kita kaji pasal kajian daripada makna ini bai'ah yang lara, makna tak terpakai. Jadi itu dia tak ada masalah. Saya tak nak sebutlah, ada dua ahli parlimen masa itu yang masih di parlimen di Kelantan. Jadi bai'ah ni permainan politik, itu saja. Yang seperti lain tadi lah perkara hukum hakam ni semua. Sebab itulah saya pada 2009 muktamar di Selangor masa itu, saya sudah menarik diri daripada pimpinan dan dipujuk untuk jadi Pesuruhjaya di Perak oleh Presiden. Saya menolak. Alasan saya kata saya nak bekerja dalam NGO dan saya ada membina rumah anak yatim. Alhamdulillah sekarang ni usaha rumah yatim saya di Semanggul dalam proses untuk diduduki. Saya dah bina asrama baru bernilai kos lebih kurang 2,5 juta. Yang sebelum tu ada 2 rumah berkembar kami beli, bukan duit saya lah, duit persatuan lah. Dan saya tubuhkan pertubuhan kebajikan anak yatim Tasawur Islam namanya. Jadi alasan saya itulah yang saya menolak kami. Tapi hakikatnya itu sebahagian. Alasan yang sebenar ialah saya tidak boleh lagi rasa, kata orang tu, serasi. Kata orang putih tak boleh lagi get along dengan pimpinan Presiden sebab ada beberapa perkara yang mereka membohong ataupun menipu saya di belakang saya, padahal saya ketika itu salah seorang naib Presiden. Tapi saya tak nak ceritalah bab tu sekarang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak sebenarnya betapa bahayanya kalau kita membiarkan perkara ini mengakar umbi dan kerana orang sanggup buat apa saja kononnya atas nama agama kan. Jadi saya nak raikan satu soalan terakhir ni daripada netizen kita. Ini soalan terakhir. Saya nak tanya, saya nak biar Dr. Khairuddin untuk menjawab. Persoalan Qazaf. Ini semakin banyak live malam ni kalau kita tengok pun banyak juga belah Barisan Nasional, belah Perikatan Nasional pun banyak. Jadi saya lihat ada kecenderungan banyak netizen yang melontarkan pelbagai tuduhan yang bersabit dengan Qazaf ni. Jadi kita ulang kaji sikit Dr. Khairuddin kalau boleh tentang Qazaf ni, implikasinya kepada ummah. Silakan. Terima kasih Doktor. Isu Qazaf ni isu besar, melibatkan salah satu daripada jenayah hudud dalam Islam. Dalam mazhab kita Syafi'i ada 7 hudud. Salah satunya ialah melibatkan marwah, zina dan juga qazaf. Apa itu qazaf?
tuduh seorang Muslim berzina dan dikiaskan pada liwat juga tanpa ada saksi 4 mata. Dalilnya firman Allah dalam surah An-Nur, wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan yang baik, yang muhsan, yang terpelihara, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bawa datang 4 saksi, 4 saksi mata, fajliduhum samanina jaldah, maka rotan dia 80 rotan. Ini hukum Islam. Ada parti yang memperjuangkan hudud tetapi melanggar hukum hudud. Macam mana satu orang yang melanggar hukum hudud boleh memperjuangkan hudud? Jawatan kuasa kerja PAS pusat secara terbuka membuat tuduhan qazaf kepada pemimpin negara dengan alasan kononnya telah dibuktikan di mahkamah sivil. Bila masa pula kamu beriman dengan mahkamah sivil? Selama ini kamu beriman dengan mahkamah syariat. Hukum Islam rotan. Maka ramailah yang patut dirotan. Jangan perjuangkan hudud kalau belum rotan lagi. Semua qazif yang sedang menuduh ini, kutip, sebab dulu mereka, imam di Terengganu ke imam di Kelantan. Saya dengar satu ucapan dalam viral dalam TikTok, ini seorang pimpinan di Kelantan. Sebab di Kelantan dulu 80 sebab. Itu satu hukuman pada fizikal 80 sebab. Kemudian Allah menyebut walan tuqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima daripadanya kesaksian sampai bila-bila. Walam tuqbalu, tidak diterima. Saksi ni penting. Kalau saksi tak diterima, erti tak boleh menjadi saksi dalam apa saja akad. Tak boleh jadi saksi dalam perkahwinan. Sebab saksi syaratnya mesti udul, adil. Allah telah menghukumkan siapa yang buat tuduhan qazaf tak boleh diterima kesaksian dia sampai bila-bila. Kalau kesaksian tak diterima, macam mana nak jadi wakil rakyat? Kerana wakil rakyat adalah saksi kepada rakyat dia, dan rakyat saksi tak diri dia. Tak boleh jadi saksi, tak layak menjadi wakil rakyat. Imam Dewan Undangan Negeri, imam parlimen, tak boleh, tak layak. Hukum Islam tak layak. Kan kita bukan hukum Islam. Wa ulaika humul fasiqun, kata Allah. Nombor 3, mereka lah orang sebenar-benar orang fasik. Allah yang gelar mereka orang fasik. Fasik mana apa? Yang buat dosa besar atau mengekalkan dosa kecil, itu fasik. Orang fasik antara kesannya tak menjadi wali pada pernikahan. Kalau anak nak nikah, nak akad nikah, tak jadi wali sebab dia fasik. Itu mazhab kita Syafi'i ada kan yang panjang lah, dah abad fasik. Ini hukum Islam. Kenapa kita yang perjuangkan Islam, tiba-tiba kita langgar hukum Islam? Saya bimbang. Dalam kegairahan berkempen pilihan raya, ada pula pimpinan yang terlajak lagi menuduh secara terbuka berkaitan dengan qazaf. Jadi ini hukum bukan main-main. Ini perkara besar. Baca surah An-Nur. Dan ia berlaku kepada keluarga Nabi SAW, tuduhan qazaf terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha hingga menggegarkan rumah tangga baginda dan bumi Madinah Al-Munawwarah, hingga Allah turunkan ayat, lalu Nabi hukum rotan kepada 3 orang sahabat Nabi SAW yang membuat tuduhan qazaf. Itu boleh buka surah An-Nur, cerita berkaitan qazaf. Dan qazaf itu baru satu contoh hukum Islam yang dilanggar. Saya bimbang banyak hukum kita langgar ketika berkempen. Bukan langgar undang-undang SPR saja. Kita ada wakil SPR pada malam ini. Dia melanggar hukum syarak berkaitan dengan kempen dalam Islam. Dalam Islam kempen ada adab, ada akhlak, ada peraturan dia. Panjang. Kita orang mengaji agama,
Rujukan kita mestilah Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nak mengundi ada kaedah, nak berkempen ada kaedah, calonkan diri ada kaedah, semua ada kaedah yang diajar oleh syarak. Jadi kalau kita perjuangkan Islam, Islam yang sempurna, Islam yang syamil, kita kena ikat diri dengan semua perkara tadi. Dan kalau kita gagal mengikat diri dengan akhlak dan peraturan Islam sebagai orang politik, jangan menjadi pejuang politik Islam. Saya ulang. Jangan mendakwa pejuang politik Islam kalau anda gagal mempraktikkan akidah Islam, syarat Islam dan akhlak Islam sebagai ahli politik Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ucap terima kasih kepada 3 barisan panelis yang handal-handal pada malam ni dan menjawab banyak persoalan. Kita ucap terima kasih kepada netizen yang mengikuti kita daripada seluruh negara, dan kita berharapkan agar sesi ini tidak memecah belahkan antara kita. Malah kita harapkan sesi ini boleh mempertautkan kasih sayang. Jadi kepada mereka yang suka keyboard warrior ni, yang duduk dalam TikTok dan sebagainya, yang sewenang-wenangnya mencaci maki dan sebagainya, kalau anda pengikut parti yang anda anuti itu, yang anda menjadi ahli, saya rasa anda patut merasa malu. Bukan malu kepada kami, malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak amanah dengan ilmu, tidak amanah dengan akhlak, dan akhirnya umat terpecah belah. Jadi kita ucap terima kasih kepada mereka dan semua yang mengikuti siaran kita pada malam ini, walaupun hujan turun dengan selebat-lebatnya sebentar tadi di awal program kita, dan alhamdulillah program kita berjalan dengan lancarnya. Jadi kita ucap terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam siri soal sesi bual bicara kita pada yang akan datang. Kita sudahi majlis pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Tercinta, berkembang bakti dalam jiwa yang setia. Seorang pendidik bukan hanya bicara, tulus memimpin menabur cahaya. Langkahnya tenang membawa harapan, berpijak pada iman menyantuni insan. Bukan janji kosong yang dijajah berulang, suci dari rakyat yang bimbang. Bersama Dr. Yusri, langit biru berseri, ilmu dan adab bersatu membangun bumi yang satu. Undilah yang jujur dan benar, yang mendengar suara akar. Demi anak cucu kita nanti, bersama kita berdiri. Bersama kita berdiri. Kelas ke mimbar, dari surau ke dewan, tangan yang mengajar kini tangan memimpin. Bukan kerana nama, tapi panggilan zaman, memulih daerah menabuh cahaya. Dalam tenang dia berdiri, mengangkat suara yang sunyi, yang jauh didekati, yang hilang dicari, demi esok yang diberkati. Bersama Dr. Yusri, langit biru berseri, ilmu dan adab bersatu membangun bumi yang satu. Undilah yang jujur dan benar, yang mendengar suara rakyat. Demi anak cucu kita nanti, bersama Dr. Yusri, langit biru berseri, ilmu dan adab bersatu membangun bumi yang satu. Undilah yang jujur dan benar, yang mendengar suara rakyat.